So guys, so hari ni aku dekat Harley Davidson Petaling Jaya lagi sekali. So kita nak pasang handlebar macam aku cakap hari tu. So sekarang kalau tengok handlebar macam ni kan, dia rendah sikit, so aku nak pasang yang tinggi sikit. Barulah nampak macam Harley Davidson. So tu dia, sekarang kita kat Harley Davidson. Jom kita masuk dalam, kita tengok. Aku rasa kena tinggal motor kot. Tinggal motor, lepas tu esok baru ambil sebab dah petang kan. So jom. Barang-barang second, bukan second lah, barang-barang dia nak jual murah, ada diskaun kot. Macam seat hari tu lah. Ni handlebar tinggi sikit macam tu. Dah satu hal kena jalan kaki pula. So kat sini, kat PJ ni ada macam-macam lah. Sini ada Vespa, Royal Enfield. So kalau korang nak cari motor, datanglah PJ ni, Royal Enfield. Smart juga. Tapi bukan Harley Davidson lah. Tu Vespa. So kita naik Grab, pergi naik train, kita balik. Esok kita ambil motor. Kita jumpa esok. Jom. Guys, kita sampai Harley Davidson. Motor dekat luar lagi, tunjuk. Kita cari man kan. Sini lupa yang daripada lama. Kunci ni brake hose, handlebar bang. Okey, jom. Jom. Ya, tadi bawa pun okey sudah. Dah. Awal tinggi Tinggi dia ngam lah. Ayolah. Betul? Motor tahu semua sedap ni. Dia tu. Baru pergi Dah sorry. Pegang tu. Depan kena tukar LED lah. Betul. Tinggi ke kabel ada tu ni? Ada. Boleh betul. Apa rasa ni kan? Dia kalau bawa pun best. Tadi saya bawa best. Aku try angkat lagi. Angkat dulu. Itu lah aku bawa. Betul. Boleh ada rasa sikit. Kalau tak sebelum ni macam kena ke depan sikit. Betul. Sebab kita nak bawa relax je. Okay, settle. Sekarang kita nak try bawa. Nampak ni ada belakang besi macam samurai bawa pedang. Tu handlebar yang lama, tak dalam bag ke. Ni dia. Mantap. Tukar handle lah bro. Tukar handle tinggi sikit. Tukarnya. Tukar handle. Ni, memang ada nak buat. Tank rise ada. Nampak besar sikit. Ni 21 ke 20? 20. Kira ngam. Sikit-sikit buat. Bawa terasa baru je. Suspension. Geram lah. Macam kita memang kena buat lah. Kena apa ni. Tu.
Lain rasa dia. Oh, tinggi sikit. Kejap je. Semua ada. Mas. Itu dia. Handlebar sudah tinggi. Barulah selesa, tegak sikit badan. Tapi tak adalah macam tak biasa pun, ni macam okey je. Cuma lagi tegak badan tu je. Beza dia dengan dulu, rasanya dulu ni macam kat sini bawah sikit lah. Sekarang ni dah dekat atas. Barulah rasa hali dia. Bawa tinggi-tinggi macam ni semat. Tengok sikit kamera record tak record. Ok, so ni ada handlebar baru saja tukar. Tadi Man tu nama dia, dia buat sendiri. Baga Ali lah, tapi Ali PJ. Kan nampak kemas tu. Brake hose tadi yang dia yang kena panjang tu, sebab kabel ni ada banyak. Brake hose ni yang kena custom panjang. So kita test ride lah. Rasa macam motor baru pada. Adjust sikit side mirror. Ini kena cuci motor lah, foto sikit lah motor. Itu dia guys. So tak tahu nak cerita pagi. Ok, nanti balik nanti aku akan pasang CC bar. CC bar dah sampai. Bergerak. CC bar order Shopee sudah sampai. Kita akan order. Kita akan pasang. Lepas tu ok, tengoklah video CC bar tu next video. So sekarang ni saya nak test. So ni lah rupa dia. Cuba korang bagi tahu pendapat korang. Rupa before, kalau kau tengok before punya picture, punya video, and then after, mana yang lagi style. Tapi kalau nak cukup mana lagi selesa, yang ni lagi selesa lah sebab tinggi. Baru rasa hali dia. Itu dia. So thank you guys for watching. Kita jumpa lagi kat video akan datang, dekat modify yang akan datang. And tu je, jangan lupa like, subscribe and share. Let's go. Yo, geng-geng BMW Superbike nak join Ducati pada. Jom kita join jap. Saja buat semak. Padahal motor diorang lagi laju. CBR. Betul ke Ducati? Saya dah pelik sejak bila ada Harley ikut ride ni? Okay lah. Bye guys.